Seorang peniaga memberi alasan menyiapkan tempahan pelanggan bukan Islam ketika diserbu penguatkuasa dalam Ups Ramadan pada Rabu. Ketua Unit Penguatkuasa Pejabat Agama Daerah Yan, Muhammad Tarmizi A. Karim berkata, pemeriksaan sekitar jam 10.30 pagi mendapati terdapat makanan dan minuman siap dibungkus. Operasi turut disertai Pejabat Kesihatan dan Majlis Daerah Yan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 14 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kedah 2014 iaitu tidak menghormati bulan Ramadan. Selain itu, mereka juga dikenakan perintah penutupan premis bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 selama 14 hari kerana didapati kotor.